Makin canggih malih. Betul kan? Bukan senang, sangat betul. Dulu susah, tapi orang terus ingat tu, hafal, orang buat macam-macam betul baca Quran. Tapi hari ni dah selesai dah tulisan Quran ni. Sampai tahap tunjuk kumpulan bacaan, orang malih baca Quran. Bukan baca malih, belajar pun malih. Maka bersyukurlah Allah campaklah hati kita ni perasaan cinta dan suka kepada ilmu. Alhamdulillah Allah pilih kita salah seorang yang datang untuk belajar Quran. Oleh itu berniatlah belajar ini untuk sampai kepada orang lain. Kadang-kadang orang malu datang masjid, ada orang terhalang, ni Ustaz Najib malulah, nanti Ustaz Najib bertukar apa semua. Saya nak belajar dengan Ustazah dulu. Contoh dalam ramai-ramai ni saya belajar dengan Ustazah ni dulu. Bagi dia rapat loket dengan dia. Maka masa itu kita bersedia untuk mengajar Quran. Jangan pernah menolak untuk orang belajar Quran daripada kita. Satu kerugian besar, saya belum pandai lagi. Boleh ngaji dengan orang lain dulu, boleh dengan ustaz tu bila dia dah datang jumpa kita tu, dia tanya pahala Allah sedang sedia untuk kita. Kita setuju je, mula je ngajar, pahala jalan. Pahala dia masya-Allah Quran ni. Satu perniagaan yang tak pernah rugi. Tijaratan lan tabu. Sekali kita ngajar orang tu beramal baca Quran, setiap huruf dia baca dapat 10, kita 10. Dia pula ada murid dia ngajar pula murid murid 10 untuk murid itu sendiri, 10 untuk dia yang ngajar, 10 untuk guru yang mengajar lagi. Tidur pahala. Masuk dalam kubur tu, dalam kubur dah kita ni, tak beramal dah, pahala sampai lagi. Quran pula memang lubuk pahala. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah pilih kita menjadi orang yang mencintai Quran, beristiqamah. Kemudian kalau nak lebih untung menego ni, MLM. Ajak lagi ramai orang datang, tuan-tuan akan dapat keuntungan yang luar biasa. Tapi tak nampaklah hari ni. Di akhirat besok insya-Allah mudah-mudahan kita yakin dengan janji Allah, ad-dalu 'ala khairi kafa'ili. Orang yang tunjuk kebaikan akan mendapatkan ganjaran pahala seperti orang yang melakukannya.